18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus, Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Properties Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji, siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks tabung haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.